Okey, jadi kita buat soalan ni. So, soalan cakap apa? So first kali kalau dia bagi jadual macam ni, awak cuba labelkan dahululah. Okey. So yang ni adalah price 10, letakkan P10, ni adalah P12. Okey, yang ni adalah indeks harga 12 based on 10. 12 berasaskan 10. So awak cuba labelkan I 12 based on 10. Ya, macam gitu. Dan untuk yang ni pula labelkan sebagai W, which is weightage lah. Okey. Jom, so kita akan buat soalan yang pertama dahulu, iaitu soalan A. Soalan A kata apa, Wak? Cari value X and Y. Cari nilai X and Y. Jom. So first kali awak tengok X berada di row yang pertama. Ya, so untuk yang ni just tahulah kalau dia ada melibatkan price, melibatkan harga, awak kena guna formula yang pertama, which is formula price index. Jom. So yang ni adalah I berapa ni? I 12.10. So awak keluarkan dulu. Dia punya formula I 12.10. So masukkan formula dia. P12 bahagi dengan P10 darabkan dengan 100. Kejam. So untuk row yang pertama dia punya I apa? Dia punya I ialah X. So letakkan row yang pertama I dia X. Harga 12 dia ialah RM2.16. Yang ini RM1.8. RM2.16 and yang ini RM1.8. Ya, so ini just kena tekan calculator untuk cari value of X itu berapalah. So ambil calculator jap. 2.16 bahagi 1.8 darab 100. So awak dapat jawapan dia adalah 120. Boleh? Jom. So yang ni untuk X and nak cari Y pula, kita gunakan formula yang sama. Cumanya dekat row yang ketiga. Betul? Dekat row yang ketiga lah sini. Jom. So masukkan dia punya I ialah 140 dulu. So I dia 140. Harga pada tahun 2012 dia bagi RM2.8. Harga pada tahun 2010 dia tak bagi. Dia bagi Y sahaja. Jom. Sebelum nak tekan kalkulator Y ni, saya akan bahagi ni saya akan cuba pindahkan ke sebelah sana, jadi darab dulu. 140 darab Y, awak dapat 140 Y lah. Okay. Jom, yang ni salin balik 2.8 darab 100. Lepas itu barulah awak tekan kalkulator. 140 Y, Y gantikan dengan X lah. 140 Y sama dengan 2.8 darab 100. So tekanlah shift soft equal, awak dapat jawapan dia 2 sini. So Y awak sama dengan 2. Kejam. So settle. Lepas dapat jawapan, jangan lupa untuk labelkan semula. X awak ialah 120 and Y awak ialah 2. Kejam. So kita pergi buat soalan yang kedua pula, soalan B. Soalan B kita buat cari nilai M, find the value of M bila mana indeks gubahan. Awak nampak tak dia ada perkataan composite. So dah memang sah-sah kena guna formula yang kedua. Formula composite index, formula indeks gubahan. Okey, jom. Sebelum tu cuba labelkan dahulu. Ini indeks gubahan dia 12 berasaskan 10 ialah 123.80 sen. Okey, 12 based on 10 123.80 sen. So awak cuba label jap dia punya indeks gubahan, dia punya I dia. Okey, 12 berasaskan 10. Okey, ialah 123.80 sen. Jom. So yang ni indeks gubahan, so awak kena guna formula indeks lah. Macam mana awak? Ambil saja, okey, I darab W, I darab W, darab. Lepas tu bahagi semua dengan total pemberat lah. Okay, jom. So kita ambil sekejap. 120 darabkan dengan 4. Lepas itu 130 darabkan dengan 3. Lepas itu pula 140 darab 1. And last kali 114 didarabkan dengan M. Okay, jom. And perkan semua dengan total pemberat. Per semua dengan total weightage 431 M. Okay. Okay, jom. So settle untuk yang itu sama dengan berapa? Sama dengan RM123.80 lah. Betul? So settle untuk yang itu. Kita nak cari value of M berapa lah. So saya rasa saya akan cuba untuk simplifykan dulu. Benda ini semua kan, bahagi ni disebabkan M duduk bawah, bahagi kena pindah ke sebelah sana lah, akan jadi darab. Tapi sebelum tu yang atas ni saya akan cuba untuk kira semua dulu. So 120 darab 4 tambah 130 darab 3 tambah 140 darab 1, awak akan dapat yang ini ialah berapa tu? 1010. So awak cuba labelkan dulu. 1010 tambahkan dengan 114 M. Okey, jom.
Untuk yang ni pula, ni pindahkan ke sebelah sana, dia akan jadi darab. So 123, 80 sen darabkan dengan, yang ni boleh simplify. 4 tambah 3 tambah 1, awak dapat 8. So 8 tambah M. So sampai sini kita boleh tekan calculator lah untuk cari value of M. Jom. So 1010 tambah 114 M sama dengan 123.8. 8 tambahkan dengan M. Okay, so tekan macam gini. So nanti awak dapatlah jawapan dia, tekan shift solve ataupun shift solve equal. So jawapan awak ini adalah 2. Boleh. So M yang kita dapat ialah 2. Cuba labelkan dahulu M dia 2 sini. Jom. So settle soalan yang kedua. Soalan C1 pula. C1. Jom. C1 cakap apa awak? Dijangkakan bahawa harga minuman akan meningkat daripada tahun 2012 ke tahun 2015. Dia akan meningkat sebanyak 30%. Jom. So itu awak kena cuba labelkan. Yang tu benda apa awak? Yang itu adalah I. So 12 tahun asas dan 15 tahun semasa. Dia meningkat sebanyak 30%. So awak kena letakkan dia 100 tambah 30. Akan jadi 130 lah. So itu awak cuba labelkan dulu dekat dalam soalan. I 15 12 ialah 130. Ya begitulah. Kejam. And soalan 1 dia minta awak cari indeks gubahan 15 based on 10. Kan? Cari composite index 15 based on 10. So dia nak cari apa? Dia nak cari I 15 berasaskan 10 lah. Kejam. Kan kalau perasan yang ni kan dia ada mention tak 3 tahun. Okay, cuba cek sekejap. Kita ada tahun 2010, 2012, 2015. Ada. Okay, so dia ada mention 3 tahun. Saya akan cuba untuk visualkan dahulu. Kita ada tahun 2010. Kita ada tahun 2012. And kita ada tahun 2015. Sekejap. So kita visualkan benda ni. And barulah kita masukkan dia punya apa yang dia bagilah. So 15, 12 dia bagi sini. Ini adalah 130. Okay. So 15, 10 yang kita nak cari. So I 15, 10 yang kita nak cari. So kalau dia nak cari yang bawah ni, yang atas ini mesti dia bagi. So awak kena cuba cari. Jap. I 12, 10 ada tak? I 12, 10. Cuba cek ke atas sikit. Ada sini. I 12, 10. 123, 80 sen. So boleh tak? 123, 80 sen lah. Tapi kenapa kita ambil yang gubahan Kenapa awak ambil jawapan yang gubahan? Okay. Itu kena cek balik kenapa kita nak ambil gubahan. Sebabnya soalan tu dia bagi dekat awak apa ni? Harga minuman. Ataupun price of the beverage. Dia ada mention tak minuman bahan apa? A ke B ke C ke D? Tidak. So bila dia tak mention, minuman tu merangkumi semua. So bila semua dia kena ambil yang gubahan lah. Begitu. And dekat soalan pun dia ada minta juga gubahan. So dah memang sah-sah lah kena guna composite. Ya macam itulah. Sebab tu lah awak ambil jawapan tu. Kejam. So gunakan formula 3 tahun. Apa awak? Nak cari C. Ni awak anggap sebagai C. Dia punya formula adalah A darab B per 100. So nak cari C. Dia punya formula adalah A darabkan dengan B perkan dengan 100. So yang itu adalah formula dia lah. Jom kita masuk sekejap. Kita punya A adalah 123.8 So 123.8. B kita 130. Dan C kita I 15.10 lah. So C kita I 15.10. Jom nak cari yang ni lah. So nanti dapat terus 123.8 darab 130 per 100. So awak cuba tekan kalkulator, awak akan dapat 160.94 lah. Okay, so settle untuk soalan C1. Jom soalan C2 pula. Soalan C2 cakap bahawa nyatakan harga minuman. Okay, jom. So bila soalan tu dia minta awak cari harga ataupun price, kebiasaannya awak akan guna formula pertama balik. Okay, awak wajib guna formula pertama. Okay, so formula pertama dia kena ada 2 tahun je lah. So dalam kes ni dia ada tahun 10 dengan 15. So awak kena keluarkan I 15.10 lah. So I 15.10 sama dengan apa awak? P15 bahagi P10 darabkan dengan 100. Boleh? So I 15.10 ni kan awak boleh guna yang apa? Yang composite, yang gubahan. Sebab apa? Sebab dia mention minuman. Dia mention beverage. Dia tak mention pun bahan jenis apa. Okay? So awak boleh guna I 15.10 dekat soalan yang tadi lah. Yang ni 160.94. Ya, boleh masuk dalam ni saja. Okey, jom. Lepas itu P15 dia ada bagi tak dekat soalan? P15. Oh ada. Ni.
15 ialah RM3.46. So tak jap. 15 RM3.46. Jam P10 yang kita nak cari, so kena letak macam gitulah. Ya, and lepas tu dia minta kita cari P10 lah. Sebelum saya nak buat apa-apa, saya akan pindahkan unknown ataupun pemboleh ubah ni, letakkan di sana dahululah. So bahagi pindah jadi darab 160.94 darabkan dengan P10. Okey, sama dengan 3.46 darab 100. So sekarang just kena ambil calculator untuk cari P10 lah. So kita ambil calculator kita. Masukkan yang ni X 3.46 darab 100. Okey, tekan macam ni. So tekanlah shift soft ataupun shift soft ataupun shift soft equal, dapat 2.15. Bundarkan lah. Okey, so jawapan awak ialah yang itu. Okey, alright.